Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Bidayatul Hidayah 30. Mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula hakikat Tuhan itu iaitu laisa mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu ghairullahi ta'ala. Artinya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa mustahaqqin lil ibadah ghairullahi ta'ala. Laisa mustahiqqun baca lil ibadati ghairullah ta'ala. Artinya tiada yang mustahak bagi disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa ma'buda bihaqqin ghairullah ta'ala. Artinya tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa wajibul wujud. Laisa wajibul wujud al-mustahiqqun lil ibadati ghairullahi ta'ala. Artinya tiada yang wajib wujudnya yang mustahak bagi disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, dia kata dan hakikat Tuhan. Hakikat ni makna yang sebenar-benar tu mana? Nah, yang benar ni benda makna Tuhan. Nah, hakikat ni daripada lafaz haqqun. Nampak? Hakun makna sebenar. Tu saja, bukan pelik. Tak, ada dah ilmu ni, ilmu hakikat. Oh, bahaya ni. Bahaya benda. Ilmu sebenar. Dan ilmu mereka benar juga, cuma orang panggil. Nampak? Dia gitu. Hakikat mana yang benar ni Tuhan benda apa kok? Nah, kalau orang tanya, benda ni Tuhan ni, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran, perlembagaan. Nah, apa benda kok Tuhan? Apa tu dia hakikat Tuhan? Maknanya arti Tuhan yang sebenar. Tu makna hakikat. Bukan pelik. Nah, hakikat Tuhan, arti Tuhan yang sebenar. Apa dia arti dia yang betulnya? Iaitu laisa mustaghni an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma adah ghairullahi ta'ala. Maksud Tuhan yang iaitulah tiap-tiap perkara yang semua benda berhajat kepada dia dan dia itu tak berhajat sedikit pun kepada orang lain. Itulah Tuhan yang sebenar. Maka kena kepada Allah Ta'ala. Nampak? Berhajat lagu mana kak? Berhajat ni makna perlu. Macam kita ni makhluk perlu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak mengada, tak ada kita. Nah, tu mak ayah aku ada. Mak ayah mu tak boleh buat mu. Mana lagi? Yang menjadikan kita anak bukan mak ayah, Allah Ta'ala. Kali yang menjadikan anak mak dengan ayah, semua orang nikah boleh anak. Betul tak? Kalau mak ayah yang buat anak, maka comel anak. Pasal kalau tanya mak anak kat gini, nak putih lepuk ke hitam macam kuali angin? Nak putih belaka, jawab dah kan itu hitam. Dah Allah menjadi. Nah, gitu. Mana perlu kepada Allah. Nikah lah pakai boleh anak. Belum tentu. Allah yang mengadakan. Nah, semua dengan izin Allah. Tak boleh satu benda pun yang bergerak, yang berlaku, yang tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Berlaku pun izin Allah, tak berlaku izin Allah tak? Berlaku kemenangan Islam,
izin Allah. Tak berlaku kemenangan Islam, tak cakap nak berjuang, tak menang lagi dengan izin Allah kau tak berlaku. Faham? Segala benda. Jadi balik kepada Allah belaka. Sebab tu kullun min indillah. Tuhan suruh kata kul. Kata ginilah senang. Kullun, semua min indillah, daripada sisi Allah. Tu akidah kita. Oh, selamat daripada Allah belaka. Nampak? Gitu lah. Jadi manusia kecil Lepas tu jangan hormat macam bukan masalah tak hormat. Maknanya nak khabar Allah ni kuasa betul. Faham? Bukan kerajaan dunia. Yang takut sangat pada kerajaan dunia tu apa? Allah kuasa betul kan? Dan dia kata likuk kapung tu, likuk bumi. Dan negara maju dah kan? Dah. Dia kata turun puting beliung, Culbo, Alabama dengan New Mexico. Nah, cikgu lah ni. Amerika. Ni set Amerika kena. Faham tak? Padahal negara yang begitu canggih dengan skor, dengan bom, dengan kapal terbang, dengan jet. Nah, ada belaka dah. Nah. Batu Allah ni kuasa betul. Kuasa mutlak. Dia kata tanah kahu bernikah-nikahlah oleh kamu. Nampak? Fa inni mukasirum bikumul umam, kerana aku berbangga dengan ramai umat di hari kiamat kayak gini. Kita pun nikah, dah Tuhan dah izin boleh anak, tak boleh. Faham? Tak apa, dia nak gitu je, dia akidah. Dah tu ikhtiar ni ibadah. Bila kita buat segala benda lillahi rabbil alamin, boleh pahala. Nikah boleh pahala, cerai boleh pahala, cari makan boleh pahala, main sokang boleh pahala. Pasal apa? Lillah. Tapi jangan lillah main bola pada sembahyang gaib, itu bukan lillah. Tu lilpaklah. Dan Tuhan izin dak nikah boleh anak. Tu aku. Bosiak boleh anak. Mana ada laki? Faham tak? Dah Tuhan izin. Jadi kita semua perlu kepada Allah. Kita tak sah kecil ni, hak besar tu. Hak besar matahari. Matahari siapa tahu besar mana? Ukuran lilit dia. Siapa tahu? Ukuran lilit matahari, nak tanya mana ni? Yang kata belajar sekolah menengah kan? Faham tak? Berapa? Syekh? Hati biang? Tak tahu benda. Nampak? Baju hijab? Tahu tak? Tak tahu. Lilit tang matahari berapa saiz? Siapa tahu? Aku tak tahu. Mana aku tahu. Tapi nak khabar besarnya matahari, nak banding dengan kita kecil. Besar matahari nak besar matahari, perlu kepada pertolongan Allah. Tuhan izin bolehlah mengeluarkan cahaya. Sampai masa Allah tak benar mengeluarkan cahaya, maka gelap matahari 3 hari 3 malam. Mana? Apabila sampai masa matahari berputar mengikut arah yang bertentangan. Kat nak kiamat lagi.